Dia masak dia warna merah hitam ya. Memang manis saya cakap. Mana yang tak elok kita buang. Jadi bagi ruang untuk dia membesar. Memang macam tu. Ini dah masak, dah habis. Dia makan di tupai pula. Itu masalah sekarang, tupai pun nak juga. Jadi kita tahu apa yang paling sesuai ditanam di kawasan kita. Rupanya Jupiter memang betul lah. Dari segi buah, dari segi manis dan sebagainya. Selain Jupiter, apa cadangan lain yang sesuai tanam? Ada satu lagi yang dipanggil apa ya, saya lupa, yang dijual dekat pasar. Yang hijau tu apa nama? Shine Muscat. Shine Muscat ini dia. Saya dah cuba tanam muscat ni. Oh, ni cuba campur variety lah. Jadi ni ada ruang di sini, nanti saya akan kesanakan. Muscat ni, muscat. Ni saya cuba sebab ini pun katanya mudah ditanam. Katanya, tapi saya pun ambil peluang, saya tanam ni muscat lah. Ni. Tanam. Tu pun muscat juga sana. Ini muscat. Nampak ya, dah terlindung dekat bawah sini, jadi lambat tinggi. Itu katanya sama juga penjagaannya. Tak berapa susah katanya lah. Okey. Saya dah pernah tanam antaranya White Malaga dengan Isabella ya. Tapi White Malaga dia manis sikit, buahnya kecil, hijau, manis sikit. Tapi kalau Isabella masam, walaupun dah bertukar warna, masak dia merah hitam tapi tetap masam. Tapi yang ini alhamdulillah lah. Setakat ni bila dah masak, dia walaupun masih ni belum kata dewasa, dia masak dia warna merah hitam ya. Memang manis saya cakap terang lah. 85% kemanisan. Jadi bila dah rasa tu, saya kebiarkanlah, biar saya nak bentuk dahan tu. Yang penting membina dahan. Ada orang kata kurangkan buah untuk bagi manis untuk dia beri ruang kepada buah-buah lain untuk membesar. Kalau tidak nanti dia akan bercantum ya, jadi berbuku. Jadi dia berhimpit. Patutnya kita akan kurangkan mana yang tak elok, contoh jenengan disepit, kita buang. Mana yang tak elok kita buang. Jadi bagi ruang untuk dia membesar. Memang macam tu. Apa pun nanti dia akan cantum. Kita jangan sayang lah, kita buang lah macam ni kan. Setengahnya pakai gunting. Kalau kita tak pernah gunting, kita pakai tangan ni. Sebab dia bagi peluang untuk yang terhimpit tu membesar. Cari yang tak elok kita buang. Macam ni contoh. Jangan sayang lah. Diproses sebagai penjarangan. Okey, macam ni dulu. Nanti kalau kita nampak lagi itu, kita besar, kita buang lagi. Dan sebagainya. Ini yang penting macam ni, racun kulat ya. Ni kulat ke? Ini dah masak, dah habis. Dia makan di tupai pula. Itu masalah sekarang, tupai pun nak juga. Jadi macam-macam serangan penyakit sekarang. Ini satu penyakit, satu tupai. Tupai pun nak makan juga. Tapi ini belum matang ya, pokok ni belum matang. Nanti kalau matang mungkin jangka 1 jengkal. Dahannya pun kecil lagi kan. Kita alhamdulillah bersyukur sebab sudah nampak buahnya. Jadi kita nak belajar macam ni, contoh nampak tak, ada yang besar, ada kecil kan. Jadi kalau kita kurangkan lagi, jadi ada ruang dia untuk membesar buah. Kalau tidak memanglah tak akan besar. Macam perengkak ni, racun-racun kulat, racun serangga perlu sangat. Kalau tidak nanti kena bintik perang dan sebagainya. Jadi kan tak cantik kan. Macam ni tak cantik. Jadi kita ambil yang cantik-cantik, comel-comel. Kita tak nak tengok perkembangannya macam ni. Okey.